Assalamualaikum guys. So hari ni nak cerita pasal taubat. So tuan-tuan puan, kita dijadikan sebagai manusia kan. Kita tak dapat lari lah daripada buat salah dan silap. Kan tak boleh kan. Sebab kita lahir je kan. Mungkinlah selama sebelum kita balik tu dosa-dosa kita ditanggung oleh ibu bapa kita kan. Tapi lepas kita balik tu kan tuan-tuan puan, kita memang akan buat salah silap lah. Kita umpama cermin tu kan, tak mungkin dia berkilat sahaja kan. Mesti ada kekotoran-kekotoran yang berlaku, sama ada dalam sedar atau tak sedar kan. Kita menipu lah, kita ambil hak orang lain lah, dan macam-macam lah yang akan kita buat. Kerana kita sebagai manusia tidak sempurna kan. Jadi tuan-tuan puan, sebagai manusia kan, Nabi Rasul juga manusia juga kan. Tolak Nabi Muhammad kan dikecualikan kan, kerana dia al-maksum. Jadi yang lain-lain Nabi tu pun buat silap juga kan. Nabi Adam buat silap juga kan, pergi makan buah kuldi tu kan. Nabi Yunus buat silap juga sebab tak komplit lagi 40 hari tak komplit 40 hari lagi berdakwah kan, dah lari kan. Tapi apa yang penting kat sini kan, cerita dia adalah untuk kita bertaubat kan, untuk bertaubat. Jadi Allah dia tak kisah kan, dalam hal ni kan Allah dia tak kisah kita buat 1000 kesalahan pun, dia pentingkan adalah satu taubat. Satu taubat boleh settlekan 1000 kesalahan kan. Lagipun nak masuk syurga adalah bergantung pada rahmat Allah kan. Allah tengok pada hati manusia, itu cerita dia kan. Jadi Nabi sendiri pun bertaubat setiap hari kan. Jadi kita pun kena buat benda yang sama lah. Kena kalau sama ada kita sedar atau tak sedar kesalahan yang kita buat tu, kita bertaubat kan. So cerita dia tuan-tuan, Allah Ta'ala berbeza lah prinsip dia daripada manusia. Manusia ni tuan-tuan dan puan kan, kalau buat 1000 kesalahan kan, salah. Kalau buat 1000 kebaikan pun kan, kalau buat satu kesalahan kan, habis terpadam semua 1000 kebaikan tu. Ingat ni manusia punya prinsip. Kita buat 1000 kebaikan, satu kesalahan habis padam semua 1000 kebaikan yang kita buat tu. Manusia memang macam tu, dia tak adil sifat dia kan. Hanya kerana nyamuk seekor habis kelambu dibakar. Tu masalah dengan manusia. Dia bukan macam Allah Ta'ala. Allah Ta'ala buat 1000 kejahatan kan, dengan satu taubat pun boleh Allah terima kan. Allah nak tengok taubat kita. Malah dalam kisah-kisah para perawi pun kita dengar kisah 99 seorang orang ni yang dah bunuh 99 orang kan, pun boleh masuk syurga kan, bila diukur perjalanan dia nak bertaubat, dalam perjalanan untuk dia bertaubat tu tadi kan. Wallahu alam. So fikir-fikirkanlah tuan-tuan kan, jomlah kita hari-hari bertaubat. Assalamualaikum. Bye.